Prof, hari ni kita akan bincang tentang air kuning. 26 hari bulan ni pilihan raya kecil air kuning. Jadi saya lihat penamaan calon hari itu dah berlaksana dengan baik. Dan saya lihat mengikuti perkembangan kempen selalu hari-hari saya lihat agak agresif lah. PN dan kita ada calon bawani daripada PSM dan sebagainya. Dan 3 calon, satu Ustaz Muhammad Yusri Bakir yang berumur 54 tahun. Dia latar belakang beliau ialah beliau ahli politik dan pensyarah dan juga guru agama. Dan merupakan setiausaha bahagian UMNO TAPA 2 sejak 2020. Oh, beliau mempunyai PhD dalam pendidikan Islam dari UPSI Dan beliau merupakan local boy sana, asal dari air kuning TAPA. Dan manakala kandidat Perikatan Nasional pula Abdul Muhaimin Malik 43 tahun. 10 tahun perbezaan dia. Beliau merupakan guru agama dan Penerusuhjaya PAS bahagian TAPA. Dan strategi beliau seperti yang kita tahu, beliau lebih menekankan nilai-nilai Islam, integriti dalam kepimpinan dan sebagainya. Dan ada lagi kandidat ketiga yang pernah bertanding sebelum ni, yang hanya mendapat 528 undi tak silap saya. 586. Beliau daripada Parti Sosialis Malaysia, Bawani Kaniepen. Beliau ini merupakan seorang peguam dan juga timbalan Setiausaha Agung PSM. Beliau ni kita kenal sejak 2015 tak silap saya, Prof. Ada satu insiden di Universiti Utara. Listen. Beliau jadi ikon bagi PSM masa tu. Sejak tu saya lihat, sejak graduate selepas tu beliau aktif dalam politik. Dan juga seperti yang kita tahu, Parti Sosialis ni memperjuangkan hak pekerja petani dan golongan tertindas. Masa beliau datang untuk penamaan calon pun dengan traktor. Jadi di sini kita ada 31,897 pengundi Quite besar kawasan ni. Dulu Cameron saya lebih kurang macam ni lah, 40,000 je saya pengundi Cameron Parlimen. Komposisi kaum Melayu 55.6%, masyarakat Cina 21.9%, India lebih kurang 14.3% dan lain-lain tu banyak orang asli lah, 8%. Jadi daripada itu analisis mengatakan bahawa pengundi berumur daripada 18 hingga 39 tahun tu ada lebih kurang 14,500 orang, lebih kurang 15,000. Dia kata 45% daripada jumlah pengundi tersebut. Jadi saya lihat daripada latar belakang kandidat ni, barisan dengan perikatannya lebih kurang lebih memberi kepentingan kepada 55% the Malay votes, because undi penting, and that's why dua-dua calon ni berlatar belakang agama dan sebagainya. And bawah ni dia datang dengan harapan, dia kata dia akan cuba menjadi calon Malaysia yang boleh mewakili semua dan sebagainya, yang boleh memperjuangkan hak pekerja dan menjadi suara golongan ini di Dewan Undangan Negeri masa akan datang. Jadi apa pada pendapat Dr. Taufik berkenaan ni? Ya, terima kasih Datuk Prof. Datuk Siva. Parlimen TAPA mengandungi 2 DUN, iaitu Cendriang dan Air Kuning. Dan kita sedia maklum bahawa Parlimen TAPA dan kedua-dua DUN ini merupakan kubu kuat kepada Barisan Nasional. Apa sahaja gelombang yang datang, mereka masih lagi mampu bertahan. Kita lihat kemenangan Allahyarham penyandang sebelum ini dengan majoriti 2,000 lebih, itu menandakan bahawa DUN Air Kuning ini boleh kita golongkan sebagai satu DUN fixed deposit kepada Barisan Nasional, dan apa sahaja keadaan, Barisan Nasional masih lagi mampu untuk mengekalkan kedudukan di DUN berkenaan. Namun dalam pilihan raya kecil kali ini yang menjadi tumpuan iaitu 2 calon utama yang bertanding, iaitu daripada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Meskipun ada calon daripada PSM, saya nampak itu sekadar untuk meraihkan ataupun ada setengah orang bercakap macam kacau daun saja. Tapi dalam konteks demokrasi sebenarnya kita kena berikan ruang seluas-luasnya kepada sesiapa pun nak bertanding. Hatta calon bebas sekalipun kalau nak masuk bertanding dan cukup syaratnya, kita kena lihat itu adalah sebahagian daripada demokrasi. Namun peluang saya lihat pada kali ini memihak
pada peringkat awal ni, sebab sebelum menaman calon, masa menaman calon, waktu berkempen dan hampir pilihan raya, kita kena lihat bagaimana trend dan persepsi penduduk pengundi masyarakat di kawasan berkenaan. Yang paling penting, pengundi itu yang ada hak untuk membuang undi, memilih pada pilihan raya kecil berkenaan, sama ada mereka ini sudah dihegemoni dalam tempoh yang cukup matang 2 minggu ataupun sekadar keluar mengundi semata-mata untuk melunaskan tanggungjawab ataupun meraihkan demokrasi pada tarikh pembuangan undi berkenaan. Tapi saya lihat dalam tempoh beberapa hari ini, calon Barisan Nasional ada kelebihannya, ya, dari segi latar belakangnya ataupun kita lihat bagaimana gerak kerja yang telah digerakkan oleh Barisan Nasional. Namun kita jangan pandang remeh kepada Perikatan Nasional kerana mereka boleh menggunakan isu-isu di peringkat nasional untuk meraih sokongan pengaruh daripada pengundi kerana apabila isu nasional ini sebenarnya dia turut meliputi perasaan, emosi penduduk tempatan yang akhirnya boleh menentukan sama ada Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional boleh memenangi ataupun tidak dalam pilihan raya kecil kali ini. Prof? Tak, bagi saya rasa begini ya, kawasan ini penting walaupun dia tidak akan mengubah struktur di peringkat negeri ataupun persekutuan, tapi barangkali itu juga boleh menjadi petunjuk kepada apa boleh berlaku dalam masa 2.5 tahun. Kerana ia merupakan kerusi bercampur sebagaimana yang YB katakan tadi. 55% adalah pengundi Melayu, 22% pengundi Cina, 14% pengundi India, 8 lain-lain. Itu memberikan satu bentuk demografi yang menarik untuk dinilai. Satu lagi perkara adalah kita tahu Tapah, MIC, BN, Cendeриang, MCA, BN, Air Kuning, UMNO, BN sebelum ini. Dan calon sebelum ini Arwah Isha menang dengan 2,213 majoriti. Ketika menang, belum ada kerajaan perpaduan. Ketika PRN diadakan pada tahun 2022, belum ada lagi. Sekarang ni akan menguji kerjasama kerajaan perpaduan itu. Sebab itu calon PAS berhadapan bukan sekadar dengan calon BN dan juga Bawani daripada PSM. Mereka juga berhadapan dengan jentera Pakatan Harapan yang kini sudah bersama dengan Barisan Nasional. Jadi jika sekiranya undi yang telah diperolehi oleh calon BN sebelum ini dan juga calon PH sebelum ini, kalau kita gabungkan, memanglah kita nampak 15,000. 6,000 lebih diperolehi oleh Ustaz Farid di dalam pilihan raya yang lepas. Tapi apakah akan wujud aliran daripada pengundi Pakatan Harapan kepada PN? Itu yang saya rasakan mahu dilihat. Ia berlaku di Mahkota, ia berlaku di Ninggiri. Tapi apakah itu boleh berlaku di sini? Dan apakah komposisi yang dikatakan tadi 18 hingga 39 umur ini adalah golongan muda dan merangkumi hampir 46% daripada undi. Betul. Apakah mereka akan keluar? Apakah pengundi bukan Melayu khususnya yang berada di luar Air Kuning nak balik atau tidak, kerana tahu ini tidak akan mengubah, baru balik bercuti raya, apakah perlu mereka balik? Jadi peratusan keluar mengundi akan menentukan. Kedua, yang 46% pengundi muda. Dan yang ketiga, saya rasakan yang turut akan jadi penentu adalah dalam sekitar 23% yang merangkumi pengundi India, 14 poin berapa tadi, dengan 8% orang asli. Itu juga akan boleh mempengaruhi, kerana bila kita lihat dalam mana-mana pilihan raya kecil, pemukiman semua jentera berlaku. Mereka jaga PDM. Daripada Terengganu mungkin jaga 2, daripada Kelantan jaga 2, daripada Perak mungkin jaga keseluruhan. Dan satu lagi faktor yang tidak boleh kita tinggalkan adalah faktor Menteri Besar yang keluar seolah-olah beliau adalah calon di situ. Menteri Besar yang bersifat akar umbi. Saya rasa itu menggerakkan jentera di situ yang turut akan mempengaruhi pola pengundian di situ. Dan kita juga mahu melihat bagaimana hubungan MCA dengan DAP di situ. Bagaimana di antara UMNO dan DAP. Apakah jenteranya akan mampu untuk bergerak bersama? Kerana kalau berlaku undi protes, kalau berlaku cakting, sabotaj, itu boleh mempengaruhi peratusan keluar mengundi dan juga peratusan majoriti yang bakal diperolehi. Dan Air Kuning adalah Dewan Undangan Negeri. Isu tempatan yang banyak kita perkatakan, jalan tiba-tiba berubah kepada sehala, itu menjadi isu mengganggu perniagaan, soal pendidikan, soal
domestic issue banyak dia. Banyak peluang pekerjaan kerana ramai berhijrah. Ini bukan kursi parlimen Jadi bila itu, tetapi waktu yang sama menarik, tiba-tiba beberapa minggu sebelum pilihan raya kecil ada beberapa isu nasional berlaku. Contoh isu kuil di Masjid India. Itu juga barangkali telah mempengaruhi pemilihan calon yang dari segi latar belakang agama untuk melihat bagaimana pola sokongan pengundi Melayu misalnya. Jadi saya rasakan PAS tahu sebelum ini pun mereka dah letakkan seorang ustaz, Ustaz Farid di dalam pilihan raya negeri 2022, sekali lagi meletakkan calon yang latar belakang yang sama. Cuma yang berubah adalah dari segi calon BN. Tidak meletakkan timbalan ketua bahagian, tidak meletakkan ketua pemuda. Jadi apakah dalam ketika tempoh masa 14 hari ini, kesemua ini yang ada penyokong mereka boleh bergerak bersama melihat hanya ada satu calon, iaitu Dr. Yusri. Tapi saya lihat Doktor, ada masa selepas penamaan calon, dia orang kata BN telah mulakan kempen dengan advantage 6,000 undi. Dia rujuk kepada undi pakatan. Seperti yang saya totally agree with the Prof. 6,000 tu dulu. Sekarang kita tidak tahu selepas isu koil tersebut dan banyak isu-isu selepas itu, bagaimana ia akan memberi kesan kepada pengundi India. Saya lihat dan saya ada buat survey, call kawan-kawan saya, saudara saya di sana, tapi kebanyakan mereka berkata mereka tidak akan keluar mengundi kerana mereka rasa kecewa dengan cara kita mengurus isu koil tu. Kita boleh cakap tak ada apa-apa masalah, tapi memang ada impact dia. And masa ni pilihan raya ini akan beri impact kepada keputusan undi. Lagipun calon yang yang dikemukakan oleh BN tu bukan calon yang boleh saya kata handal sangat. Okay, this is a good calon for Barisan Nasional, tapi mungkin dia ada calon yang lebih handal, yang lebih berkemampuan, yang boleh menjaga semua masyarakat tanpa mengira kaum dan sebagainya. Saya dari aspek tu saya lihat komen-komen dan juga kritikan-kritikan yang saya terima daripada kawasan Raya Kuning ni, dia agak tak begitu baik lah bagi saya. Dia punya tanda-tanda tu tak baik. Tapi saya percaya kita mungkin BN boleh menang. Kita punya advantage pengundi Cina dan sebagainya. Dan kalau isu untuk masyarakat Cina pun tak banyak sangat. Tapi saya lihat cuma bagaimana kita nak mengatasi mengurus isu krisis pada masa ini. And pada masa yang sama, faktor ahli parlimen Tapah, Datuk Saravanan, dia bukan ahli parlimen yang telah berhikmat, yang selama 4 penggal, yang telah banyak menabur bakti, banyak pembangunan telah dibuat. Bergantung pada beliau, bagaimana beliau nak bawa pastikan pengundi India turun mengundi calon Barisan Nasional. Dan saya lihat beliau di sana setiap hari. Cuma nak convince masyarakat India ni agak sukar sekarang bagi saya. Sebab emotionally mereka ada terasa macam kerajaan sekarang, Perdana Menteri sekarang ni tidak menepati janji kepada masyarakat ni. Itu pandangan saya dan juga pendapat kebanyakan masyarakat India dari komen-komen dan sebagainya. Jadi peluang tu mungkin ada kita boleh menang, tapi mungkin tipis. Mungkin dia punya fight tu, dia punya competition tu neck to neck orang kata kan. Bukan sekadar senang kita cakap barisan akan menang sebab dia punya majority, dia ada advantage 6,000 undi dan sebagainya. Lagi satu aspek saya lihat Urumai. Kita lihat PN ni pun bukan sebarangan. PN pun dah hantar dia punya Urumai, dia punya agent. Urumai sana dia pergi cakap kempen untuk PSM. Orang lihat kenapa Urumai ni dulu seminggu lepas dia baru jumpa Tun Mahathir dengan Hamzah. Tapi minggu ni dia pergi kempen untuk PSM. Jadi saya lihat Urumai ni sebagai selaku agent untuk mecahkan undi masyarakat India. Itu pandangan saya. So saya lihat semua orang-orang kuat Urumai ni dia turun, dia kempen untuk bahawa ni. Walaupun dia tahu bahawa ni akan sukar untuk menang, reality bukan kita tidak nak siapa-siapa kalah tapi reality sukar nak menang daripada rekod dekat sana. Tapi saya lihat mereka akan cuba pecahkan 14% undi India ni. Daripada 14%, saya ingat lebih kurang 8-9% yang masih tinggal sana. Kebanyakannya pengundi luar. So this is apa dikatakan uphill task lah for Barisan Nasional, jentera-jentera power. Dan saya lihat ada juga internal problem memang kita. Saya dengar pemuda dia tak sokong calon tersebut sebab pemuda tak dapat. Biasalah manusia kan. Jadi dalam masa 14 hari ni dia kena settlekan semua masalah ini dan
kalau jentera dia turun 100%, saya boleh menang kot. Tak ada masalah. Saya rasa kan antara individu yang berpengaruh di situ yang boleh mainkan peranan ini adalah Datuk Seri Saravanan. Ya. Kerana beberapa penggal menjadi ahli parlimen, dan kedua yang penting juga harus kita lontar di sini bagaimana satu ketika dulu Menteri Besar Perak pernah menyatakan bahawa ini antara wakil rakyat yang menyalurkan keseluruhan peruntukan di kawasan kepada semua pemimpin tempatan di situ untuk kepentingan kawasan. Sebab itu saya rasakan beliau itu merupakan magnet yang boleh menarik sokongan, yang boleh menjentik dan juga memastikan pengundi keluar, dan juga dianggap pemimpin yang digemari dan dicenderiang. YB Chong merupakan seorang pemimpin yang dianggap berjuang untuk rakyat. Jadi kombinasi dua-dua ini saya rasa kalau diangkat barangkali dengan kehadiran Cikgu Syarani MB Perak, kesemua ini sepatutnya memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional untuk melihat swing 70-80% dalam PRK agak sukar. Dan saya tahu PN juga tahu ini merupakan satu yang sukar, tapi kalau dapat kurangkan majoriti pun barangkali PN akan bertanggapan itu satu kemenangan bagi mereka. Bagi PN tahu ada dalam sekitar 7,000 undi yang sering mereka dapat dalam kalangan pengundi tega mereka. Jadi mungkin yang dicari adalah undi-undi protes, undi mereka yang atas pagar, mereka yang melihat pada isu, tidak melihat kepada parti dan calon. Kesemua itu kerap kita tengok PAS ni sentiasa bergerak dengan menggunakan pendekatan etnografi. Dia pergi tinggal dalam kampung, surau, madrasah, masak bersama, dan di situ dia cuba menarik sokongan. Bagi BN kerap menggunakan aktiviti program setempat supaya dapat menarik pengundi, dan kalau diperbanyakkan program untuk anak muda. Apa sebenarnya tawaran kepada anak muda air kuning? Mungkin sebab kita tengok tadi peratusan itu agak besar. 46%. Jadi tawaran itulah yang saya rasakan perlu diperhebatkan, apatah lagi undi 18 yang saya rasakan kerap boleh mempengaruhi. Ramai berkata itu tidak ada signifikannya, tapi bagi saya ada kepentingan. Setiap satu undi, mana-mana kelompok umur, mana-mana kumpulan agama, etnik, ras, gender sekalipun penting. Barangkali bawah ni diletakkan situ untuk mempengaruhi juga pengundi wanita barangkali. Di samping pengundi India. Jangan lupa beliau pernah bertanding situ, beliau dianggap sebagai anak tempatan, beliau ada sekelompok masyarakat yang akan menyokong beliau walaupun berkempen dengan traktor. Dan kita lihat di air kuning itu Barisan Nasional kena menang, Prof. Kerana itulah kubu kuat Barisan Nasional. Kalau sesuatu berlaku kepada calon BN dalam pilihan raya kecil Dun Air Kuning ini sedikit sebanyak akan mencalarkan imej prestasi yang telah dicapai sebelum ni oleh ahli parlimen Tapah itu sendiri. Dan bagi saya kuncinya itu ada pada ahli parlimen Tapah Datuk Saravanan. Kalau dikerahkan bersama dengan MIC turun untuk memastikan bahawa kemenangan kepada calon Barisan Nasional tidak rugi kepada Barisan Nasional, itu yang pertama. Dan yang kedua, meskipun pilihan raya kecil kali ini tidak mengubah apa-apa kedudukan kerajaan, kerana dengan beza 7 kerusi antara Perikatan Nasional dengan Kerajaan Perpaduan, bagi saya sekurang-kurangnya ini akan menyampaikan satu signal dan mesej seperti mana yang Prof Datuk sebut sebentar tadi. Kalau kurang majoriti pun ataupun berjaya menipiskan majoriti yang sedia ada, bagi saya itulah satu kejayaan pada Perikatan Nasional. Dan yang penting iaitu kena ada lampu ajaib untuk memastikan bahawa kemenangan yang kalau tak mau besar pun sekurang-kurangnya lebih daripada majoriti sebelum ini yang diperoleh oleh Barisan Nasional. Kalau tidak, ini akan memberi kesan yang besar meskipun tempoh pilihan raya itu 2 tahun lebih lagi, tetapi bagi saya ini akan digembar-gemburkan sebagai satu keadaan yang tidak baik kepada Kerajaan Perpaduan maupun kepada Pakatan Harapan itu sendiri. Tapi Prof, apa dari pandangan masyarakat India, bukan secara keseluruhan, bagi saya rasa kalau PN berjaya kurangkan
peratus pengundi untuk keluar mengundi cukup bagi mereka. So seperti yang saya cakap 14% masyarakat India. Dan China ni, masyarakat China pun saya rasa ada juga mereka tak puas hati apabila kita cakap dengan golongan-golongan perniagaan sebagainya, mereka tak puas hati sebagainya dengan kerajaan sekarang. So kemungkinan besar kalau kedua-dua golongan ni kata dia tak nak undi Perikatan Nasional tapi dia tak keluar mengundi, still ada impact terhadap keputusan pilihan raya. Yang 70% tu possible. Peratusan keluar mengundi ni kita tak payah tilik lagi, memang kita akan tahu dia akan berkurangan. Ya, seperti mana yang berlaku dalam pilihan raya kecil sebelum ini. Dan inilah sebenarnya kerja kuat yang perlu buat oleh jentera dan pendekatan yang digunakan oleh Barisan Nasional di Nenggiri, di Mahkota. Bagi saya, kalau boleh kita gunakan kembali, dan Barisan Nasional sedang gunakan, tidak menggunakan ceramah petas ceramah seperti mana Perikatan Nasional lakukan, dan mereka nampak hasilnya tanpa menggunakan ceramah secara besar-besaran itu memberi kemenangan yang besar kepada Barisan Nasional dalam beberapa siri pilihan raya kecil sebelum ini. Jadi saya lihat Barisan Nasional sudah faham apa yang perlu dilakukan oleh mereka, dan tak perlu pun menurunkan pemimpin ceramah besar-besar. Tak ada ramai penonton yang datang hadir yang minat tentang ceramah fizikal pada waktu hari ini. Jadi yang penting iaitu bagaimana hati mereka dimenangi, emosi mereka disentuh, dan ini akan memberi kelebihan kepada mana-mana calon atau parti yang berjaya menambah hati pengundi. Bagaimana Prof dengan pengundi asli, orang asli? Saya punya pengalaman di Cameron Highland, pengundi masyarakat asli ni 99% dia akan mengundi Barisan Nasional. Kerana ahli parlimen Datuk Sarwana dia memang dah jaga orang asli kampung mereka, segala kemudahan tu dibuat oleh Barisan Nasional. Mereka dah bergenerasi terus menyokong Barisan Nasional. So kali ni saya rasa tak akan banyak perubahan lah dari aspek jumlah pengundi, peratus pengundi masyarakat asli kepada Barisan Nasional. So itu like I would say that one is a fixed deposit for Barisan Nasional, 8% tu. Jadi tapi kena jaga mereka. Jangan leka, jangan saya ada pengalaman di beberapa kawasan orang asli. Dia confident dia ni fixed deposit tapi tak ada orang pergi jaga. Akhirnya undi tu tak keluar. Dia tak undi sana tapi tak keluar undi. Jadi ini penting jentera, seperti yang kata jentera tu penting. And kembali pada masyarakat India tu, bukan saja pasal temple tu tapi cara kerajaan mengurus racial relationship sekarang ni, kes Zamri Vinod ni semua saya lihat dalam social media. Ini komen yang dikatakan yang selalu berulang dalam social media. So saya rasa benda tu harus selepas PRN pun mungkin kerajaan boleh melihat perkara ni. Kita nak pastikan kita mengurus hal racial relationship ni sebab paling penting. Kenapa kita tak nak porak-perandakan negara dengan isu-isu remeh-temeh sebegini. Jadi itulah yang faktor-faktor yang akan mempengaruhi masyarakat India. Dan faktor-faktor lain sebagai cukai, subsidi, sindiran dan sebagainya, saya rasa akan mempengaruhi masyarakat China. Ini dua perkara ni bahaya. So kita akan tahu how effective is the issue dalam PRK ni. Betul Prof? Betul. Ya. Setuju. Dan kita kena lihat bukan sekadar isu kuil seperti mana isu penyampai radio sebelum ini, Prof, dan YB juga jadi isu yang besar kepada negara. Dan ini bagi saya masih lagi belum selesai. Ada lagi sentuhan hati ataupun masyarakat India yang merasakan bahawa kenapa perkara ini berlaku dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Bagi saya, Perdana Menteri ataupun pemimpin-pemimpin nasional perlu buat clearance kepada isu ni di kawasan Dun Air Kuning ni, kerana kalau tak ada sentuhan yang magic daripada pemimpin negara, saya bimbang isu ini akan menjadi barah dalam kalangan masyarakat India dan akan berlakunya undi protes, misalnya tak keluar mengundi ataupun mengundi parti selain daripada Barisan Nasional, dan sekaligus menyebabkan gambaran bahawa ada peralihan pengundi India daripada Barisan Nasional kepada parti yang lain. Prof tahu tak kenapa isu ni tak selesai pada masa first time Will tu? Kita kenapa tak selesai masalah? Kerana sepatutnya biasanya kita, bukan ni kali pertama, sebelum ni pun ada silap orang main-main silap cakap, perli, dia kritik sebagainya, tapi kita dapat selesaikan masalah tu dan dalam masa seminggu semua lupa, back to normal life. Tapi hal Will ni
Kerana saya percayalah, ini pandangan saya. Kerana saya lihat 3 DJ ni dijemput pergi ke Batu Cave. And the incident yang berlaku di Batu Cave tu, mereka minta maaf, tapi ada seorang individu tidak berkata saya tidak akan maafkan kamu. Di Batu Cave. That actually triggered orang Melayu. Dia kata you jemput ke rumah ibadat you, dia budak tu dah minta maaf tapi you tak maafkan dia. That actually backfired and prolonged the situation. That's why when orang Melayu pun mula menggunakan isu tu mengkritik masyarakat Hindu, benda ni menjadi berlarutan. Sebab trigger point dia bukan whale. Trigger point dia Batu Cave. So I rasa kita sepatutnya elakkan benda-benda sebegitulah. Kalau orang datang mohon maaf dalam rumah ibadat kita, kita maafkan, tu je. Settle. Kalau dia dimaafkan hari tu, problem masalah ni dah settle lama dah. And tak ada pemimpin yang mengambil inisiatif untuk meringankan atau menghalusi isu tersebut. Dia pun buat tak tahu. Semua tengok pemimpin, menteri buat tak tahu, Perdana Menteri dia bagi speech tak tahu. I rasa benda ni tidak diuruskan dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik. Kalau dikendalikan pada peringkat awal, saya ingat settle isu ni, tak ada masalah. Itu pandangan saya lah. Ya, Prof? So anything else you want to add about Air Kuning? Air Kuning is very straightforward fight. Betul. Dia macam Liverpool dengan Manchester United. So suasana kita pun kuning malam ni. Liverpool kalah Manchester. Macam mana pun Manchester United yang datang Malaysia 28 Mei kan. Semua tak ada pasukan. Semua Manchester United. Dia orang sabotage kita nanti. Okay Prof, kalau tidak apa-apa kita ke peringkat akhir podcast sana sini. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sentiasa setia dengan kami yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik. Terima kasih. Penganalisa politik yang saya rasa komen-komen beliau lebih berpaksikan reality, relevan, dan saya selalu baca. Saya juga murid beliau, pelajar beliau, PhD. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof yang sanggup datang walaupun hujan dan trafik yang tidak begitu selesa. Dan kita akan berjumpa di episod yang 58. Sehingga itu sila like, kongsi dan langgan podcast kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.